Hai, selamat sejahtera semua. Anda sedang menonton Jackpot Garage. Ini adalah sebuah Honda CBR 500R daripada tahun 2018, daftar 2019. Harga jualan RM12,222 sahaja. Saya tahu para penonton sedang fikirkan apa. CBR 500R. Banyak nampak review kata, oh tak laju lah, berat lah, spare part mahal lah, spare part susah cari lah. Memang ada sedikit kebenaran dalam fakta-fakta tersebut. Kebanyakan review kita tengok adalah analisa daripada penjuru super sport. Kalau kita nampakkan ini sebagai jentera sport, jentera track, memang tak laju lah, memang berat lah. Cuma sekarang saya nak bagi tahu bahawa motor ini adalah sebuah sport touring. Jadi kita kena tengok dengan perspektif sport touring. Hari ini saya nak bagi tahu 5 perkara yang saya sendiri suka pasal jentera ini. Pertama sekali, motor ini kongsikan enjin yang sama dengan jentera touring Honda CB500X. Enjin 471cc liquid cool ini mampu pergi 30 km setiap liter, dan dengan tangki minyak yang hampir sama dengan jentera touring dia 17.1 liter, ia bermakna jentera ini mampu pergi hampir 500 km dengan setiap pengisian penuh. Perkara seterusnya, kos maintenance berdekatan. Motor 250cc, watt VC lebih kurang RM400. Tayar hampir kos sama juga, dengan performance yang lagi mantap daripada jentera 250cc. Perkara ketiga, exhaust CBR 500R ini sangat bermisteri. Walaupun dia tak ada nada kaya macam 450SR atau RS660, kalau sudah tukar exhaust, rasanya lain. Perkara keempat, walaupun dia tak ada 4 dapur macam CBR 650, motor ini ringan sikit, lagi senang untuk layan trafik, henti jalan. Ketinggian pelana bukan 80 cm macam CBR 650, tapi 78 cm sahaja. Tengok juga handlebar dia, tinggi, tak perlu menunduk. Perkara kelima, bertambah kepada poin sebelum ini, motor CBR 500R dapat top speed lebih kurang 180 km sejam. Tak laju, tetapi kalau pandang dari jauh, dengar bunyi, orang awam pun akan terfikir ini adalah 1000cc. Dia cukup ada kewujudan big punch. Jadi tak perlu risau bahawa CBR 500R tak cukup laju. Asalkan nampak laju, boleh sampai destinasi secara selamat dan secara santai, ia lebih penting. Belilah Honda CBR 500R ini dan jom santailah kawan. Jangan lupa follow, share, like dan subscribe kepada Jackpot Garage. Nak jual motor, nak beli motor, nak trade in motor, nak dapatkan financing untuk motor, ada satu nombor sahaja. Kena semua ingat, 018 345 67 92. Kita jumpa semula lagi.